Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sebelum tu saya nak cakap terima kasih kerana sudi datang ke sesi kaunseling bersama saya pada hari ini. Baik. Okey, sebelum tu saya ingin perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Nazri sebagai selaku kaunselor anda pada hari inilah. Boleh saya nak tahu sedikit apa biodata diri anda? Okey, baik. Okey, nama saya Ashraf Azrai bin Yusof lah. Okey. Dan cik boleh panggil saya Ashraf. Okey. Kemudian saya berasal dari Libung Tebal, Pulau Pinang. Okey, Libung Tebal, Pulau Pinang. Tak jauh lah dengan saya. Saya dari Kedah. Cik Kedah. Dari Kedah. Tak jauh lah. Kita ni berjiran lah kan. Okey. So kat sini saya nak tanya lagi lah. Cik ada apa-apa pengalaman menarik dalam sepanjang hidup cik? Okey, sepanjang hidup saya. Okey, apa yang saya boleh cakap, boleh kongsikan lah. Sepanjang hidup saya, benda yang menarik ni tak banyak tapi ada. Salah satunya sewaktu di tingkatan 6 sebab dulu saya seorang student tingkatan 6. Ya. Okey, di Libung Tebal lah juga, dekat je dengan rumah saya. So dekat form 6 ni saya berjumpa dengan kawan yang baru sebab persahabatan dekat sekolah menengah dengan persahabatan dekat form 6 ni dia agak lain. Dia persahabatan dia lebih matang lah orang cakap. So dalam persahabatan ni kami banyaklah berkongsi pengalaman-pengalaman yang menarik kan. Contohnya study bersama-sama apa semua. Saya rasa itu adalah satu pengalaman yang saya rasa tak boleh dilupakan lah. Sebab kawan-kawan saya yang ada dekat form 6 pun adalah kawan-kawan yang baik lah. Alhamdulillah lah cik dikurniakan rakan-rakan yang baik semasa form 6 dan itu adalah satu pengalaman yang menarik dan Cik Ashraf tak boleh nak lupakan lah perkara tu kan. Okey, so selain daripada tu saya lupa nak tanya tadi, cik ada beritahu umur cik tadi? Tak ada. Berapa umur cik? Okey, sekarang saya umur 25 tahun. 25 tahun. Selain daripada tu saya nak tanyalah cik ni anak ke berapa dalam, ada ramai adik-beradik? Okey, saya ni anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik lah. So 3 orang lelaki dan seorang perempuan. Dan yang sulung tu adalah lelaki lah abang saya, umur dia dalam 32 macam tu. Okey. So cik paling rapat dengan yang mana? Saya paling rapat dengan kakak saya lah sebab dia yang selalu memberikan sokongan waktu saya belajar dulu. Contoh kalau saya tak ada duit dia yang selalu bantu lah. Kakak yang supportive lah ni. Ya. Okey, cik pun dah cerita adik-adik apa semua. So sekarang saya nak tahulah juga apa makanan kegemaran cik? Okey, banyak sebenarnya sebab saya ni adalah orang yang suka makan juga. Okey, antara favourite lah yang saya boleh cakap nasi ayam yang mak saya masak sebab itu tak dapat kat mana-mana sebab mak saya punya nasi ayam ni lain lah, special lah sebab dia resipi sendiri kan. So memang lain lah. Mungkin kebetulan sebab kita mempunyai makanan kegemaran yang sama jugalah. Saya pun suka nasi ayam yang dimasak oleh mak saya sendiri. Memang sedap lah kan. So itu mungkin satu kebetulan yang menarik lah bagi saya kan. Selain tu apa lagi cita-cita cik ke apa yang cik berharap nak jadi satu hari nanti? Okey, so sekarang ni memandangkan saya sebenarnya sedang menyambung pelajaran di Universiti Malaya dalam jurusan Bahasa Melayu, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu. Dan insyaAllah lah satu harapan saya adalah saya dapat menjadi seorang guru Bahasa Melayu pada masa hadapan. So ni di hadapan saya ni adalah seorang bakal cikgu lah. InsyaAllah, amin. Dan selain pada tu apa lagi contoh ataupun aktiviti kegemaran yang cik lakukan ke? Okey, so saya ni sebenarnya walaupun saya nampak macam badan saya nampak macam besar sikit kan, tapi sebenarnya saya minat bersukan. So antara sukan-sukan yang saya suka antaranya ialah sepak takraw. Okey, sepak takraw ni waktu saya sekolah menengah dulu saya kerap lah masuk pertandingan mewakili sekolah dan sebagainya. Dan waktu saya sekolah rendah juga saya minat hoki sebenarnya dan saya juga mewakili sekolah. Tetapi dekat sekolah menengah saya tak ada hoki, disebabkan tu saya tak teruskan minat tu lah. Dan sekarang ni baru saya terlibat dengan silat lah sebab saya sebenarnya memang minat lah mudah dengan silat dan Alhamdulillah baru sekarang saya dapat peluang untuk mempelajari silat lah.
Mempelajari silat tu di mana? Di universiti atau Di universiti lah saya mengikuti persatuan. Persatuan silat. Tak ikut takraw? Di universiti? Takraw saya main petang-petang lah, sekadar redah. Sekadar redah, hobi je lah. Ya. Okay, so saya rasa kat sini saya pun dah banyak mengenali pasal diri Encik lah. So kat sini saya rasa mungkin kita dah boleh lanjut kepada untuk permulaan sesi kaunseling kita pada hari ini. Okay, so sebelum tu saya yakin semua orang yang datang ke sesi kaunseling ni ada yang tak pandai nak meluah, sukar untuk meluah. So jadi kat sini saya nak Cik ada satu rasa selesa. Kita pun sesi kita ni adalah sesi yang santai. Cik boleh ceritakan apa sahaja masalah Cik jangan risau, dan kerana semuanya dijaga oleh satu etika kerasaan yang kita orang terapkan lah sebagai seorang kaunselor. Baik. So Cik jangan risau, Cik boleh luahkan apa sahaja yang Cik nak luahkan. Dan juga sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, saya nak ajar sebenarnya satu teknik pernafasan. Okey, teknik ni Cik boleh gunakan semasa sesi ni pun boleh. Contohnya bila Cik rasa macam susah nak meluah apa-apa sesuatu kan. Okey, Cik boleh lakukan teknik pernafasan ni. Cik boleh tarik nafas dulu dalam-dalam dan lepas tu Cik berlapang dada dan luah lah apa yang Cik nak luah. So sebelum tu saya nak ajar lah teknik ni. So saya nak Cik pejamkan mata Cik. Okay. Dan ikut arahan saya ya. Okey, sekarang ni pejamkan mata. Okey, tarik nafas melalui hidung dan lepas juga melalui hidung. Faham Boleh. Okey, Cik boleh mulakan. Tarik nafas. Okey, hembus. Okey, Cik boleh lapangkan dada Cik, ringankan fikiran Cik untuk kita mulakan sesi kaunseling lagi. Okey, tarik nafas lagi. Okey, hembus. Tarik lagi. Okey, hembus. Tarik lagi. Hembus. Okey, so dalam kiraan 1 2 3 saya nak Cik buka mata Okey, tarik nafas dulu. Tarik 1 2 3. Okey, Cik boleh buka mata Okey, so mudahkan teknik ni kan? Ya, mudah. Okey, so kalau Cik rasa berat ataupun apa-apa susah nak meluah, Cik lakukan dulu teknik pernafasan tu. Saya faham lah. Okey, Boleh. so Cik Ashraf dah sedia untuk kita mulakan sesi kaunseling kita pada ni. Dah bersedia? Okey, dah bersedia. Okey, so untuk mulakan sesi pada hari ini, saya nak bertanya lah, sebenarnya apa tujuan Cik datang berjumpa dengan saya pada hari ini? Okey. Tujuan saya datang berjumpa dengan Cik Alif. Sebab saya nak ni lah, luahkan tentang satu masalah saya ni yang saya alami sejak saya kecil lagi lah. Sejak saya umur 5 tahun waktu tadika kan. So saya sebenarnya hubungan saya dengan abang saya ni tak terlalu rapat lah, seperti mana yang saya cakap dengan hubungan saya dengan kakak saya tu. So saya dengan abang ni agak ni lah, orang cakap kontras. Kalau kakak saya rapat, kalau abang saya ni sebaliknya lah. Sebab apa? Sebab sejak dulu sampai sekarang abang saya ni dia selalu ni lah, dia macam ni tau, menekan emosi saya. Dia bukan, kadang-kadang dia suka tengking saya, dia marah saya kan, tanpa sebab. Mungkin saja nak puaskan hati dia dan sebagainya. Kadang-kadang sampai tahap pukul saya lah. Jadi disebabkan saya mengalami daripada kecil, jadi dia meninggalkan satu trauma lah dalam diri saya. Okey, so Cik sekarang ni ada masalah di mana Cik ada masalah dengan abang Cik. Di mana abang Cik ni selalu memberi satu tekanan emosi kepada Cik, dan juga selalu marah-marah, tengking, dan bahkan sampai ke tahap pukul hanya kerana dia nak suka-suka. Tanpa sebab okey, so saya nak, boleh Cik ceritakan lebih lanjut macam mana perkara tu, keadaan tu berlaku lah. Okey, contohlah saya ambil waktu saya tengah nak study untuk SPM. Waktu saya form 5 lah kan, waktu dah nak dekat dengan exam. So waktu tu saya tengah study dalam pukul malam lah, selalu saya study malam. Okey, saya study waktu tu exam bahasa Melayu, paper pertama. So waktu saya study tu,
tiba-tiba abang saya datang, tiba-tiba dia baling buku saya. So saya tak tahu apa punca lah, sebab saya tengah study, saya buat sesuatu yang baik kan. Sepatutnya sebagai abang ni dia kena support saya, tapi kenapa dia buat macam tu kan. So saya tak faham, dan yang tu bila dia buat macam tu, saya terasa lah kat hati saya ni kan. Dan saya rasa bila kita sebenarnya dah nak exam, tetapi kita perlukan ketenangan kan. Tapi bila dia buat macam tu dekat saya jadi macam macam ni lah, takut dan rasa kadang-kadang. So cik jadi rasa takut, resah sebab cik pernah cerita yang cik ceritakan tadi yang semasa nak SPM kan. Nak SPM, cik tengah study and abang cik datang baling buku cik, and baling buku cik tanpa sebab, dan cik terasa lah dekat situ apa semua kan. Dan tak faham kenapa abang cik lakukan perkara tu. Dan semestinya sebab nak exam ni kita perlukan sokongan dan dorongan. So di sini dah telah menimbulkan satu perasaan gelisah, resah kepada cik dan rasa terganggu lah kan. Okey, so saya nak tanya lagi lah, sebenarnya selain pada tu apa lagi yang berlaku kepada diri cik? Okey, yang berlaku dekat saya lah kan. Antaranya waktu saya ambil contoh waktu kecil sikit lah. Waktu saya di sekolah rendah dulu kan, saya cerita dekat encik tadi saya minat hoki. Pernah pada satu hari tu saya bawa balik latihan hoki kan, budak-budak biasa seronok-seronok kan. Waktu saya jalan tu saya terlanggar kaki abang saya. So dia ambil kayu hoki saya tu, dia patahkan dua. So dekat situ ada meninggalkan apa-apa kesan kepada cik? Satu kesan yang berat sebab kita kan budak-budak kan. Jiwa kita nak bermain. Tetapi bila kena macam tu, saya jadi macam trauma. Saya dah macam tak terlalu expresskan emosi saya kan. Saya lebih jadi pendiam macam tu kan. Itu meninggalkan kesan yang buruk kepada saya. So cik ada selain pada yang cik ceritakan tadi semasa waktu SPM, so cik juga ada sewaktu cik kecil di sekolah rendah, abang cik patahkan kayu sebab cik terlanggar kaki dia. Dan saya faham lah, as budak-budak kita mesti nak bermain suka-suka kan. So bila dah kena satu keadaan yang serius macam tu, kita as kanak-kanak dia akan rasa tersentak kan. So saya faham dengan apa yang cik ceritakan tadi. So selain tu, boleh ceritakan secara spesifik lagi bagaimana masalah ni mengganggu cik sekarang ni? Okay, basically bila saya mengalami masalah ni kan, pertama sekali dia mengganggu emosi saya. First sekali saya mudah takut. Saya takut kepada orang yang lebih tua daripada saya lah. Saya takut bila saya tersalah cakap ataupun tersalah perbuatan, dia mungkin akan bertindak agresif terhadap saya, sebab saya selalu mengalami tersebut. Jadi saya menganggap kalau saya buat salah, saya akan dipukul dan sebagainya, ditengking kan. Jadi saya jadi rasa macam takut lah bila kat luar, bila berjumpa dengan orang yang lebih tua daripada saya. Macam tu. Okey, saya faham yang sekarang ni ada masalah bila berjumpa dengan orang yang lebih tua. Cik takut sebab cik takut sekiranya cik buat salah, cik akan ditengking, dimarah kerana pengalaman yang berlaku kepada diri cik tadi lah kan, dilakukan sebegitu oleh abang cik. So selain pada tu, ada lagi kesan yang berlaku terhadap diri cik? Tak boleh tidur ke, trauma yang menggigil ke, ada ke? Okay, basically ni lah, betul lah apa yang cik cakap tadi, saya ada masalah untuk tidur juga lah. Dan suka tidur sebab saya selalu teringat perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh abang saya. Sebab tu dia menengking saya. Dia pernah cakap lah, kau ni bodoh lah sebagainya kan. Jadi saya meninggalkan kesan trauma untuk saya. Dan kadang-kadang saya pun ada serangan anxiety juga lah. Saya akan jadi tak terkawal, jadi badan bergetar dan sebagainya. So cik pun ada masalah, tak boleh tidur sebab teringat dengan kata-kata makian lah, senang cakap kan, makian ataupun cacian yang dilontarkan oleh abang cik. Dan juga cik ada anxiety. Anxiety tu selalunya berlaku waktu bila? Waktu bila saya duduk seorang-seorang kan, saya fikirkan apa yang pernah berlaku kat hidup saya. Tengkingan, makian, kadang-kadang pukulan ataupun tindakan abusif daripada abang saya lah. So cik,
anxiety bila cik berseorangan, cik akan berfikir yang negatif lah. Dengan terhadap apa yang telah terjadi pada diri cik, yang dipukul, dicaci, dimaki apa semua kan. So selain pada tu, ada lagi kesan permasalahan yang berlaku pada diri cik? Ada rasa yang marah ke, nak balas balik ke ada? Saya pernah lah terasa macam nak balas balik, tapi saya rasa saya tak mampu sebab dia kan keluarga saya. Lagipun dia lebih tua daripada saya, walaupun macam mana pun apa dia buat dekat saya rasa saya perlu hormat dia. Macam tu lah. So cik rasa ada jugalah rasa nak membalas, tapi cik yakin cik tak mampu sebab dia keluarga cik. Okey, so saya faham lah dengan apa yang berlaku kepada diri cik sekarang ni. So sekarang ni kita nak ke arah kembali ke masa silam sikit lah. Okey, cik boleh ceritakan perkara yang Cik Ashraf paling ingat lah ketika peristiwa yang berlaku waktu kecil-kecil lah, ataupun masa sekarang pun boleh. Okey. Kalau waktu kecil tu seperti yang saya ceritakan dekat Encik Lips tadi lah. Macam saya cakap kan, sebab saya ni memang minat hoki, dan kayu tu pula mak saya yang belikan. Jadi saya itu meninggalkan satu sentimental value lah kepada saya. Kita kan budak-budak kecil kan, jadi selalunya bila kanak-kanak ni sentimental value dia lagi tinggi, dia akan menghargai barang tu dengan lebih kuat lah. Jadi macam tu lah saya, bila saya abang saya patahkan kayu hoki tu, dia ibarat mematahkan harapan saya. Macam tu. So cik terfikir yang kayu hoki cik tu diberi oleh ibu cik kan, dan bila abang patahkan tu dah macam seolah-olah patahkan semangat lah untuk teruskan lagi dalam bidang hoki ni. Sebenarnya saya terlupa kepada satu perkara yang kita perlu lakukan sebenarnya tadi. Sebenarnya saya perlu lakukan satu penskalaan masalah. Selepas cik ceritakan kesan masalah tadi kan, yang cik ada rasa marah, anxiety apa semua kan. So saya nak tanya sikit lah pendapat cik, berapa skala masalah terhadap diri cik? Okey, boleh saya cakap satu ni adalah di mana skala yang perkara ni biasa tak teruk lah, 5 sederhana teruk, dan 10 tu sangat teruk lah. So saya nak tanyalah agak-agak daripada kesan yang berlaku kepada diri cik tu, berapa skala sebenarnya? Okey. Bagi saya rasa skala 10 lah. Kalau 10 lah, sangat teruk lah ni. So kesan apa yang berlaku kepada diri cik ni, cik anggap dah sangatlah teruk kan. Okey, so sekarang ni kita berbalik kepada kisah silam tadi. Okey, sebelum selain pada kisah kayu hoki tadi dipatahkan dan cik rasa mematahkan semangat cik, apa lagi yang cik belum ceritakan? Mungkin ada satu masalah-masalah lain, sebab saya rasa untuk satu masalah tu mungkin tak boleh membuatkan cik anxiety semua seperti sekarang kan. So maksudnya saya yakin mesti ada lagi perkara-perkara lain yang dilakukan kepada cik. Apa lagi agak-agaknya? Okey, saya cuba ingat lah kan. Okey, waktu dulu saya umur 6 tahun tak silap saya. Waktu tu saya tengah mainlah dekat luar, saya tengah naik basikal kan. Waktu tu abang saya tengah basuh motosikal dia, dan saya tak sengaja percikkan pasir dekat motor dia. Okey, so dia datang kat saya, dia bawa batang paip tu, batang paip yang untuk basuh basuh motor dia tu, dia libas kat saya. Sampai sehari jugalah saya rasa pedih dekat belakang saya. Jadi tu meninggalkan kesan dalam hati saya. Dia bukan saja meninggalkan kesan fizikal pada saya, tapi saya juga meninggalkan kesan dalam hati saya. Kesan fizikal yang macam mana? Ada lekat parut ke apa ke? Ada lah, maksudnya waktu tu saya rasa sakit lah kan. Berberat lah sebab dia pukul kuat lah. So cik, masa cik selain pada kisah hoki, cik juga ada di mana cik tengah naik basikal waktu kecil kan, terpecik pasir dekat motor abang yang sedang basuh, and dia libas dengan paip getah kan. Memang sakit lah, saya faham. Dan lagi ada lagi masalah lain ataupun cerita lain? Pernah jugalah saya tengah makan, dan saya ingat lagi waktu tu abang saya baru saja putus cinta dengan
teman wanita dia. Saya tengah makan elok-elok, saya tak tahu apa yang dia fikirkan waktu tu. Tiba-tiba dia terbalikkan pinggan saya. Saya macam saya rasa saya ni tempat luahan perasaan dia. So cik waktu tu makan, bila berlaku perkara ni? Umur agak-agak umur berapa? Tak silap saya dah jadual. Dah jadual. Masa waktu dah jadual, cik tengah makan, abang cik putus cinta sebenarnya kan. Putus cinta, and dia balikkan pinggan yang sedang makan. Bagi saya itu adalah satu perkara yang sangat kurang ajar lah kan. Dan sewaktu perkara tu berlaku, apa yang cik rasa sebenarnya? Saya rasa macam tak, macam nak cakap, saya rasa macam ni lah, tak dilayan dengan adil lah. Sebab adik-beradik saya lain okey je, dia tak kena pun layanan yang macam tu daripada abang saya. Tapi bila sampai dekat saya yang menjadi tempat dia melampiaskan segala amarah dia. So hubungan dengan adik-beradik yang lain adalah baik lah. Baik, bukanlah baik, tapi biasa-biasa je. Biasa je lah. Maksudnya tak adalah seteruk dia layan cik lah. Sampai kena pukul apa semua tu kan. Sampai sekarang pun cik mengalami masalah trauma, anxiety. Okay, saya faham. So saya nak tanyalah, berdasarkan semua peristiwa tadi tu kan, adakah dianya berlaku dalam jarak-jarak yang dekat? Faham tak? Sewaktu umur berapa? Faham? Dekat-dekat juga lah. Sebab yang saya ceritakan tadi 5 tahun, 6 tahun. Memang sewaktu cik kecil lah. Selalu banyak waktu kecil lah. So sekarang ni kurang ni lah kekasaran fizikal dia buat. So sekarang ni dia just selalu rendah-rendahkan saya bila perjumpaan ada family gathering kan. Contoh hari raya pun saya tak faham. Sampai hari raya pun dia nak bergaduh dengan saya. Dia duk caci maki saya, dia duk hina saya sebab saya kan masih belajar kan. Dan dia tu dah bekerja, dah mampu untuk beli kereta sendiri kan. Dan saya ni masih membebankan keluarga saya. So dia menganggap saya ni sebagai beban keluarga, dan disebabkan itulah dia gunakan benda tu untuk menghina saya. Okay, saya faham. Abang kerja apa sebenarnya? Abang saya dia kerja sebagai dia ni lah supervisor dekat Gilang lah. Supervisor Gilang. So sampai sekarang pun cik dilayan dengan tidak baik lah. Walaupun dah tak ada dah macam deraan fizikal lah kan. Tapi lebih kepada emosi yang di mana cik selalu direndahkan oleh abang cik. Dan even waktu hari raya yang di mana kita sinonim lah dengan hari raya adalah hari di mana kita saling memaafkan satu sama lain kan. Tapi dia masih lagi nak mencari masalah dengan cik apa semua. Okey, saya faham. Lagi selain pada tu ada lagi? Saya rasa tak ada lah. Okey, tak ada dah. Okey, tak ada dah masalah peristiwa yang mengganggu cik lah. Okey. So saya nak tanyalah, apa perasaan semasa perkara tersebut berlaku? Apa perasaan terhadap diri encik? Saya rasa kecewa lah. Sebab saya ada cuba juga untuk memperbaiki hubungan saya dengan abang saya kan. Saya cuba bercakap dengan dia, tapi dia buat tak indah je sebenarnya. So jadi saya rasa kecewa sebab dia kan keluarga saya. Jadi hubungan yang tak rapat ni menyebabkan hati saya macam sedih sikit lah. Sebab bila saya tengok family orang lain, family dia orang happy kan, adik-beradik kumpul sama-sama, makan sama-sama, kadang-kadang buat hari keluarga kan. Dan kami tak pernah laksanakan hari keluarga pun sebab masalah ni lah. So okey, saya faham. So cik ada rasa kecewa dengan 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 abang cik, even tak pernah buat hari keluarga sebab ada masalah antara cik dengan abang cik lah. Okey, so saya faham. Okey, seterusnya kita nak ke arah, saya nak tanya sikit lah, sebenarnya apa kekuatan diri cik yang berjaya cik bertahan sehingga sekarang ni? Saya yakinlah untuk orang bertahan dengan cacian, makian yang boleh dikatakan hampir setiap hari kita dengar kan, dan dipukul apa semua. So satu adalah satu keadaan di mana
sangat susah untuk bertahan. So apa faktor yang menyebabkan kekuatan diri cik lah yang menyebabkan cik bertahan sehingga sekarang? Okay, so pertama sekali saya rasa kakak saya lah yang saya cakapkan tu kan, sebab dia selalu bagi sokongan emosi dekat saya lah. Selalu dia bagi nasihat, dia cakap tak apa mungkin abang ada masalah sebagainya kan. So dia kata saya cuba untuk terima dulu lah. So cuba bagi dia masalah sebagainya. Dan kadang-kadang dia datang melawat saya dekat universiti kan, bagi saya sokongan kewangan juga. Jadi saya rasa saya masih ada orang yang sayangi saya, itu kakak saya lah terutamanya. Ibu bapa saya juga beri sokongan yang kuat juga dekat saya. So dia orang ni memang sokong 100% bila saya nak sama belajar dekat Universiti Malaya tu. Dan dia orang sangat happy lah bila saya dapat ASMP Bahasa Melayu tu. Sebab memang dia orang berharap sangat salah seorang daripada keluarga dia orang dapat menjadi seorang guru. So dalam family cik tak ada yang melanjutkan pelajaran ke arah bidang perguruan? Belum ada lagi setakat ni. So cik ni adalah yang pertama lah dalam keluarga. So cik cakap yang faktor yang membuatkan cik bertahan sehingga sekarang ni adalah terutamanya kakak dan juga ibu dan ayah lah kan. Kakak selalu bantu cik, selalu berikan sokongan walaupun dekat universiti apa semua kan. Dan ibu bapa cik pun gembira di mana bila cik mendapat tawaran melanjutkan pelajaran dalam ISMP Bahasa Melayu. Okey, selain pada tu apa lagi yang menjadi faktor cik bertahan? Kalau saya nak bertanya ke arah kekuatan diri, apa yang ada dalam diri cik yang membuatkan cik bertahan? Apa yang ada dalam diri saya lah. So saya ni bukanlah nak kata positif sangat, tapi saya boleh lah positif sikit lah. Sebab saya selalunya selalu saya contohnya ada masalah apa-apa, saya rasa mungkin ni ujian untuk aku lah. Tapi untuk kes abang saya ni, saya rasa macam tak boleh tahan lah. Sebab keluarga saya sendiri macam tu, saya rasa sayang lah. Sebab keluarga lain okey, kenapa keluarga kami tak okey kan. So dia jadi susah sikit nak untuk positif kat situ. Untuk yang lain saya okey. Selain pada positif, apa lagi? Ada lagi? Saya rasa mungkin sabar lah kot. Sebab saya banyak, kadang-kadang saya dengar ceramah dekat masjid. So banyak lah ustaz-ustaz cakap Innallaha ma'as sabirin. Itu Allah sentiasa dengan orang sabar. Jadi saya cuba untuk sabarlah. Mungkin InsyaAllah satu hari nanti akan ada pertolongan daripada Allah SWT. Saya tak tahu lah. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. So dekat sini cik adalah seorang kekuatan diri yang berjaya membuatkan cik bertahan sehingga sekarang ni adalah, yang pertama adalah cik seorang yang selalu berfikiran positif lah kan. Cik fikir yang setiap perkara yang terjadi ini mesti mungkin ada hikmah, dan ini adalah ujian. Dan juga cik adalah seorang yang sabar, yang di mana cik dengar di ceramah yang Allah sentiasa berada dengan orang yang sabar kan. Dan di situ cik mengubah diri cik untuk menjadi seorang yang sabar dan berharap insyaAllah satu hari nanti akan ada perubahan lah yang berlaku dalam diri cik. So, selain daripada kekuatan diri ibu bapa dan juga kakak cik, kalau rakan-rakan ada ke? Adalah. Okay, saya ada seorang sahabat baik lah, yang saya jumpa waktu saya belajar di Tingkatan 6. Dia cakap yang hubungan di Tingkatan 6 ni seronok lah. Sebab lain nak matang. Jadi dia ni lah yang selalu bagi sokongan, kadang-kadang dia bantu saya. So contoh waktu saya nak interview di UM itu, dia lah tolong printkan dokumen dan sebagainya. Dan waktu di UM pun dia selalu bagi sokongan kat saya kan. Dia bagi tahu contoh waktu saya terlalu rasa terbeban dengan assignment, dia cakap sabar, awak boleh buat dan sebagainya. Tentulah dia bagi sokongan secara emosi lah. So rakan cik ni banyak memberi sokongan emosi lah, dan banyak tolong lah. Boleh kata antara faktor yang penting dalam hidup cik lah kan. Boleh saya tahu tak apa gender, maafkan saya, apa gender rakan cik ni, lelaki ke perempuan ke? Hubungan yang rapat macam mana tu? Kami sekadar kawan rapat lah, bukan lebih daripada tu. Dan dia seorang perempuan lah. Apa nama dia?
Nama dia Syazwani. Oh, Syazwani. So dia adalah seorang rakan baik ketika di tingkatan 6 lah. Yang sentiasa memberi sokongan kepada diri cik, terutamanya bila cik nak masuk universiti apa semua kan. Dia sekarang melanjutkan pelajaran di mana? Okay, dia sekarang dia berada di IPG kampus Pulau Pinang lah. Dia pun melanjutkan pelajaran dalam apa ni? PISMP Bahasa Melayu. Oh, bakal cikgu jugalah. Ya, insyaAllah. Okey, so saya rasa untuk sesi pada hari ini, saya rasa mungkin setakat ini sahaja. Dan sebelum kita tamatkan sesi pada hari ini, saya nak buat sedikit satu rumusan lah, di mana cik sudah bercerita tujuan cik datang kepada saya pada hari ini kerana cik mempunyai masalah, terutama sekali masalah dengan abang cik lah, di mana cik selalu dipukul, dicaci, dimaki, yang membuatkan sekarang ni cik menjadi seorang yang takut kepada orang dewasa, di mana cik takut bila cik kalau buat salah, cik rasa takut dihina, dimarah, dicaci apa semua tu kan, berdasarkan pengalaman yang telah terjadi kepada diri cik. Selain daripada tu, cik juga mengalami masalah tak boleh tidur lah. Adakah boleh saya tanya lah, tadi saya lupa nak tanya, tak boleh tidur tu, dalam semasa tak boleh tidur tu, ada cik ada mengalami mimpi ke apa, ada? Adalah mimpi buruk. Saya terfikir selalunya dalam mimpi tu akan nampak bayangan abang saya lah. Saya kecil dulu, saya dipukul dan sebagainya. So dalam mimpi tu pun cik ada perkara ni, setelah punya saya faham perkara ni teruk sehingga masuk ke mimpi cik, di mana cik mempunyai bayangan abang cik yang pukul-pukul lah dalam tu. Sampai macam tu sekali. Dan ada cik mengalami masalah tidur, insomnia ke apa ke, ada lah. Saya susah lah nak tidur kan. Jadi saya menghabiskan masa dengan tengok phone, media sosial dan sebagainya. Okay, so cik disebabkan cik takut lah nak tidur, sebab cik tak nak mimpi-mimpi yang macam tu. So di sini cik pun mengalami masalah insomnia apa semua. Okay, so saya faham. Dan apa yang boleh saya rumuskan lagi, cik juga ada mempunyai perasaan marah dan sedih, kecewa jugalah terhadap apa yang berlaku terhadap diri cik dan juga apa yang telah dilakukan oleh abang cik. Dan cik juga mempunyai satu pemikiran di mana cik nak membalas perbuatan dia, dan tetapi cik tak mampu untuk nak balaskan, dan cik masih berfikir positif bahawa dia adalah salah seorang keluarga. Dan cik juga faham dan ada berdasarkan kisah-kisah yang kayu hoki patah tadi kan, mematahkan semangat cik. Kisah kayu hoki, naik basikal, dan juga apa lagi? Makan pinggan, maafkan saya lah. Masalah di mana cik tengah makan, pinggan terbalikkan semua tu. Dan itu adalah kisah-kisah masa silam cik yang berlaku di antara jarak-jarak umur yang dekat, membuatkan cik menjadi seorang seperti sekarang lah kan. Dan selain tu, alhamdulillah lah, walaupun perkara ini berlaku, cik masih mempunyai beberapa faktor pelindung dan di mana cik mempunyai ibu, kakak dan juga Syazwani tadi kan. Dan cik pun mempunyai kekuatan diri di mana sentiasa berfikiran positif dan juga sabar. Okay, so saya rasa sebenarnya kita telah mengalami kesuntukan masa untuk sesi pada hari ini. Jadi saya nak minta izin terlebih dahulu kepada encik untuk kita menangguhkan sesi kita kepada sesi kedua nanti. Boleh je. Okey, so saya berharap cik dapat hadir ke sesi kita mungkin dalam masa 1 minggu, dan sekiranya paling awal sekali pun mungkin dalam 3 hari macam tu lah, untuk cik datang kembali kepada saya untuk melanjutkan lagi dengan sesi yang kedua, untuk kita lakukan penetapan matlamat dan juga saya cakap pilihan rawatan lah, untuk kita bantu selesaikan masalah cik sekarang ni. Dan saya nak tanya
saya nak bagi satu lagi tips lah. Kan tadi cik mempunyai masalah tidur kan. So sebenarnya teknik pernafasan yang saya ajarkan tadi, di mana sebenarnya teknik pernafasan tersebut boleh dilakukan di bila-bila masa yang cik rasa tertekan lah, ataupun, dan teknik pernafasan ni selalunya dilakukan sewaktu kita sebelum tidur, di mana sebelum waktu kita tidur ni, saya selalunya faham, saya dengar lah daripada masalah kaya-kaya yang lain juga, dia orang selalu mempunyai masalah tidur. Sebelum dia orang nak tidur tu, dia orang selalu akan terfikirlah masalah dia orang. Dan saya selalu terapkan lah teknik supaya dia orang terapkan teknik pernafasan ni, dan saya harap cik juga boleh lakukan teknik pernafasan ni. Boleh cik lakukan waktu berbaring tu, cik lakukanlah, dan supaya pemikiran cik kosong, dan insya-Allah tak ingatlah perkara-perkara yang buruk berlaku pada diri cik. Dan saya rasa saya dah rumuskan semua, dan saya nak bagi bukan hint, di mana gambaran. Saya ada cakap tadi untuk sesi seterusnya adalah bulan rawatan dan juga bulan tanpa matlamat. So saya harap cik boleh bersedia dengan sesi yang akan datang, dan saya berharap cik juga boleh meluah seperti yang cik lakukan sekarang lah. Saya rasa cik, adakah cik ada lagi nak tambah ke apa ke? Setakat ni lah kot. Setakat ni je lah untuk sesi ni. Dan saya rasa kita boleh tamatkan sesi hari ini, dan kita tangguhkan kepada sesi kedua pada masa akan datang. Dan setakat itu saja. Terima kasih kerana berjumpa saya pada hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay.